Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak tukar clutch Suzuki GSX 110. Okey. Okey, ni motor dia. Okey. Tengok bahagian enjin dia. Okey. Okey, kita perlukan T8. Okey, T8 8mm. Okey. Okey. Kita buka di sini 1 2 3. Okey. Sebelah sini 4. Okey, 4. Dan di bawah ini kalau tengok ni nampak ini bahagian sini 5. Okey. Dan bahagian sini 6. Okey. Dan sini 1 7. Okey. Ada 7 skru size 8. Ini semua ada 8. Satu lagi skru kita perlu buka ni bawah ni. Ini nampak. Ini. Okey. Okey, pertama sekali kita perlu buka warna hitam dulu. Okey. Hitam dulu. Kita perlukan saiz 14 mm untuk buka skru hitam. Warna hitam dia di sini. Okey. Ni saya 14 Okey. Alright. Okey. Dia dah bawahnya hitam. Alright. Okey. Okey, then kita buka skru ni. Okey, bila kita dah buka skru ni, semua skru ni, skru ni, semua ni. Tapi di bawah ni ada satu skru. Kita tengok di bawah ni untuk kita buka skru yang ni, di bawah ni, ni. Okey. Okey, yang ni. Okey. Dengan yang ni. Dengan ni. Okey. Ni. Okey. Kita perlu buka exhaust. Okey. Exhaust ni bagi dia keluarkan dia exhaust. Okey. Exhaust. Okey. Kita perlukan buka dua skru dia. 1 2. Okey. Saiz 10 Okey, kita dah keluarkan skru exhaust 2 biji. Okey. Dan kita sangkut exhaust dulu. Alihkan exhaust sikit. Okay. Alihkan exhaust ni sikit. Dan kita boleh buka skru bawah ni. Ni. 1. Yang ni lagi 1. Ni. Ni. Ini. Okey. Okey, kita boleh buka skru semua. Okay. Okey, sebelum tu kita kena buka ni. Nah, ni. Ni. Saiz 10. Ada satu hose ni. Panjang. Kita keluar dulu. Okey. Yang ni Okey. Kita keluarkan skru dia. Okey. Kita keluar. Okey. 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 Nak ni. Okey. Dan kita perlu buka ini saiz 10 mm. Okey. Okey, lepas tu kita kena buka ni.
stand ni. Yang ni skru dia, skru size 12. Okay. Ni satu, sebelah ni satu, tapi yang ni dah tak ada skru dah. Okey, tak sebelah je. Okey, godek-godek sikit. Okey. Right. Okey, kita buka skru 2 biji bawah tu. Kita boleh jatuhkan dia sikit. Okey, bagi dia macam ni, supaya kita dapat keluarkan casing ni, enjin ni dengan senang lah. Okey. Okey. Dan kita ambil ni, kita ketuk-ketuk sikit. Supaya senang keluar lah. Okey. Okey. Alright. Okay. Dalam dia. Okay. Tu kita buka ni. 1, 2, 3, saiz 8 ni. Okay. Okay, kita buka skru 3 biji. Skru dia. Dan kita buat keluar ni. Okey, ini. Okey, right. Okey. Okey. Dan ni kita kena pusingkan dia. Okey, pusingkan. Pusingkan. Kita bawa keluar. Okey. Right. Lepas tu kita kena buka nut ni. Nut ni saiz 30 mm Okey, nut saiz 30. Masuk dalam ni. Ni fit, kita buka. Okey. Alright. Okey, buka dia. Okey, buka nut. Dan kita buka washer dia. Washer. Okay. Lepas tu kita buka ni. Okey. Ni. Gigi dia. Okey. Okey. Lepas tu kita cabut dia punya auto show dia. Okay, right. Okay. Dah ni. Okay. Okay. Ni housing lah. Dia dah makan Dia dah makan alur dia. Dia dah makan alur dia. Dan kita buka housing ni. Housing ni. Okey. Kita tengok dia punya alur dia ni. Sampai dah makan ni. Dah makan shoe dia. Gigi dia ni. Okey. Kita tengok sini auto show dia ni pun dah lama tak tukar. Sampai dah makan housing, auto show housing ni. Sampai dah makan. Okay. Keluar. Sini. Okay.
So kita bawa keluar ni. Alright. Okay. Dia punya lock ni. Okay. Dan kita buka klip dalam ni. Klip besi ni. Okay. Klip ni. Okay. Dan barulah kita boleh buat keluar clutch dia. Okay. Kita boleh sebabkan ni. Okay. Alright. Okay. Dalam ni dah ada clutch plate dia. Okay. Dalam ni ada clutch plate dia. Okay. Yang ni dia dah siap rebate lah. Dah rebate siap lah. Okay. Ni tempat sudutnya hitam. Ini oil pump dia lah. Oil pump dia. Ni crankshaft rod dia ni. Fit lagi. Bearing dia pun ok. Bearing pun ok. Ni skru minyak hitam dia. Skru minyak hitam. Ni dia punya filter dia. Ni filter dia. Filter dia tekan tapis abu-abu besi. Kita tengok ni abu-abu besi ni. Dia cuci sikit. Okay. Tengok gambaran dia. Kalau kita tengok auto show clutch plate ni. Okay. Kita try buka clutch plate dalam, tengok macam mana. Okay, kita buka dia punya, kita buka klip ni. Buka klip ni. Okay. Keluarkan pin dia. Pin. Dan kita keluarkan dia punya washer dia. Dan kita keluarkan dia punya housing. Okay. Dan kita keluarkan. Lapisan boleh. Okay. Right. Okay. Ready. Right. Okay. Okay, ni dah clutch plate dia. Clutch plate ni. Okay. Okay. Then besi dia. Besi. Dan clutch plate lagi. Ni debu ni. Okay. Besi lagi. Besi lagi satu. Okey.
Clutch plate. Okay. Besi satu lagi. Clutch plate. Okay. Satu lagi besi. Habis. Tak ada. Okay. Besi dalam dia. Kita tukar clutch plate dia. Clutch plate dia. Tengok sini dah nipis. Clutch dia nipis. Besi dia benda makan. Okey, sekarang kita ganti clutch plate yang baru. Okey, ini clutch plate dia, one set. GSX 110. Okey. Buka je. Okey, sini. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, right. So kalau kita ambil clutch plate yang lama ni. Okey, kita ambil clutch plate yang lama. Okay. Dia dah nipis. Yang lama dia dah nipis. Kita tengok ketebalan dia. Tengok. Okay. Right. Okay. Jadi kita nak pasang dia. Kita tak boleh clutch plate ni kita pasang dalam keadaan kering tau. Okay. Kita tak boleh pasang dalam kering. So kita kena pasang. Kita kena celup minyak hitam dulu. Celup minyak hitam dulu, baru kita pasang. Ingat jangan pasang waktu kering. Okay. Kita tengok yang paling bawah sekali. Kalau kita tengok, dia ada takok ni. Ni takok ni, takok ni, takok ni. Okay. Okay. So kita kena ambil macam ni juga. Ada takok ni kan. Ni. Okay. Right. Okay. Kalau yang lain tak ada tau. Dia tak ada takok. Kalau yang lain tak ada takok. Okay. So kita pasang dulu. Right. Sini kita pasang. Okay, kita pasang dulu. Right. Okay. Sini kita pasang. Right. Sini. Okay. Macam ni. Kita taruh besi. Okay. Taruh besi. Sini. Okay. Besi ni nak pasang. Ikutlah nak pasang depan macam ni ke, ataupun nak pasang macam ni. Tetapi kalau nak pasang, okay, contoh kalau kita nak pasang yang bulat ni, kalau tengok belah sini dengan belah sini, yang ni the flat tau. Yang ni the flat. Okay, ni the flat. Bulat ni the flat. Okay, kalau yang belakang ni, kita tengok bulat ni dia naik sikit. Dia naik sikit. Kalau kita pegang dengan tangan, kita rasa tapak, kita rasa dia punya bulat dia lain macam sikit. Kalau macam ni, dia flat, dia tak ada apa, dia tak ada lengkung. So kalau kita nak pasang bulat di depan, so semua turutan semua pasang macam ni. Okay, kalau kita pasang macam ni, semua kena macam ni. Kalau kita nak pasang starting dia macam ni, so kita pasang semua starting macam ni. Okay, right. So kalau untuk yang ni, kita pasang macam ni lah. Kita pasang je tu macam ni. Kita ikut yang lekuk atas ni. Bye.
Okay. Right. Okay. Right. Okay, jadi kita pasang ke lekuk dia. Okay, macam ni. Right. Okay. Lepas tu ambil dari situ. Baru celupkan, tambah dari situ. Macam ni. Okay. Dan sambung kita. Okay. Right. Okay. Yang ni tak kisah nak pasang terbalik ke, nak pasang macam ni ke, sama je. Okay. Sama je. Okay. Okay. Dan habis. Dan kita pasang besi pula. Okay. Besi pula. Okay. Selang seli lah. Selang seli macam biasa. Dan pasang balik macam ni. Pasang. Okay. Pasang balik dulu. Macam ni. Okay. Then ambil balik flash plate lagi. Tanam lagi. Okay. Dan masuk ke sini lagi. Okay. Right. Dan masuk ke flash plate. Celup lagi. Dan kita ni alamat dia. Dia masuk ke sini. Masuk ke sini. Masuk ke sini. Okay. Okay, the last one. Okay, last last pun sama je. Okay, celup minyak hitam dulu. Dan sini, the last one. Okay. Alright. Okay. Okay. Habis. Untuk 5 keping. Okay. So kita ambil ni. Okay. Macam ni. So yang ni di belakang. Ni di belakang. Ni di belakang. Okay. Macam ni. Okay. Macam tu. Right. Okay. Then kasih betul okay. Ini di sini. Lepas tu kita masukkan dia punya ni. Dia punya ni. Okay. Sini. Okay. Lalu kita masuk klip ni. Klip ni. Okay. Alright. Okay. Kita dah masuk klip dia. Okay. Alright. Okay, siap untuk untuk clutch plate Clutch plate baru kita dah pasang. Okay, pasang dia. Di sini. Okay, tengok lekuk dia ni. Gigi-gigi dia, ada gigi dia kan. Pasang betul. Okay, macam ni. Okay, alright. Dah masuk. Kita jangan lupa pasang klip ni balik. Okay. Klip ni kecil ni duduk dalam ni. Okay. Duduk macam ni. Dalam ni kepit boleh Okay. Okay, kita dah masuk klip dia. Ni, nampak ni klip ni. Ni klip belat ni. Klip ni. Okay. Alright. Okay, dan kita masuk ni. Masuk balik Okay, masuk je. Okay, macam tu. Okay. Alright. Okay,
Lepas tu kita kena masukkan ni, dia punya apa, dia punya gear dia ni. Okay. Kita masukkan. Okay. Kita balik. Okay. Macam ni. Okay. Alright. Then kita masukkan auto show. Okay, auto show dia. Ini auto show. Okay. Ni mangkuk dia. Mangkuk lama. Ini auto show. Auto show lama. Okay. 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 Ni auto show. Ni mangkuk ni, mangkuk clutch. Okay. Kita tengok dalam ni dah makan so kita nak tukar dua-dua ni. Okay. So kita ambil clutch ni. Ni clutch sharp AC. Yang ni untuk auto show lah. Auto show dia. Okay, dia datang dengan macam ni. Okay, dia datang macam ni. Okay. Right. Macam ni. Okay. Kalau kita tengok dari sini, dia punya shoe yang atas ni dah nipis dah nipis. Kita tengok yang ni tebal lagi. Tengok dari sini macam ni. Okay. Nampak. Tengok. Okay. Okay, kalau kita tengok ni tebal, ni nipis. Okay. Bila ni nipis, itu yang makan. Dia makan dalam ni. Sampai dia berbelang lah. Tak boleh pakai dah sebab terlampau dalam. Kalau kita rasa dengan tangan dia dah terlampau dalam. Okay. So kita kena pakai auto show ni dulu. Okay. Auto show ni nak pasang, kita kena celup minyak hitam dulu tau. Celup minyak hitam dulu, baru kita boleh pasang. Okay. Right. Okay. Ni auto show. Okay. Auto lama. Okay. Okay, yang ni untuk housing, auto housing, clutch auto housing, brand Tobaki. Okay, dia datang macam ni. Nampak dalam dia smooth kan, tak ada lekuk-lekuk. Okay. Biasa dia. Okay. Alright. Okay. Sebelum tu kita kena masukkan one way bearing dulu. One way bearing ni dalam ni. One way bearing ni. Okay, bearing ni. Dia ada 3 pin bearing ni, 3 roller bearing ni. Okay, dengan spring. Okay, masuk dalam ni. Okay. Ini penting sebab kalau kita nak tahu one way bearing itu okey tak okey, kita boleh buka ni, kita tengok sama ada spring dia hilang ke. Okay, sebab tu bila kita start dia macam loose. Kalau kita start dia loose tu, ni lah one way bearing ni. One way bearing ni nak kena tukar. Kalau kita start loose, ni lah one way bearing tu kena tukar. Okay, so kita buka sekejap. Okay, cara nak keluarkan dia, kita pusing je ni. Kita pusing. Kita ambil pelan-pelan. Okay, pelan-pelan okay, macam ni. Okay. Right, tak tepi. Okay. Okay, ni lah. Ni dia punya panggil ni, dia punya ni. Okay. Kita keluarkan pelan-pelan. Okay. Right. Okay, dia punya ni. Ni bearing dia yang besi ni. Okay, ni hilang satu. Okay. Okay, dia duduk di lekuk ni. Dia lekuk ni, lekuk ni. So dia bermain lah. Okay, dia bermain. Okay, nampak. Dia akan bermain. Dia pusing, dia akan masuk sini. Dia akan masuk sini. Okay. Satu lagi. Alright. Okay. Kita bearing. Okay.
Okey, kalau kita perhatikan betul-betul kat sini, dalamnya ada satu spring. Dalamnya satu spring. Okey. Dan hilangkan spring tu Okey. Hilangkan spring tu. Keluar. Okey. Okey. Keluarkan pelan-pelan. Okey. Okey, nampak spring dia dah keluar. Okey. Spring dia keluarkan. Okey. Spring ni kecil je. Halus je spring ni. Ada spring dia. Kecil, halus. Nampak tak? Okey. Hilangkan spring ni. Okey. Ini kita cabut je. Alright. Okey, macam ni. Okey, ni one way bearing sekali one set lah. Biasa dia akan datang one set sekali. Okey. So ni housing lama, auto housing lama tak boleh pakai dah. Okey. Right. Okey. Okey, cara pasang dia ialah macam ni. Okey, cara pasang dia. Okey. Cara pasang sama je macam tadi. Okey. Pertama sekali kita masukkan ni. Dengan ni. Okay. Tengok betul-betul lekuk dia di mana. Okey. Okey. Sini. Right. Okey. Tengok betul-betul lekuk di mana. Okey. Macam ni. Okey, pasang satu-satu pasang satu-satu. Okey. Okey. Okey, kita masuk spring. Spring dia duduk di sini ni. Spring duduk di sini. Okey. Masuk spring dia. Okey, masuk spring. Okey. Okey, masuk spring macam tu. Tekan sikit. Okey. Nanti kita guna ni lah. Ni senang sikit. Orang panggil macam test pen lah. Tapi test pen kecil ke. Yang mata je ni macam ni. Okey. Mata ni senang nak buat kerja. Okey, kita masuk pelan-pelan. Okey, tolakkan dia sikit. Tolak spring ni. Okey. Tolak spring. Kita tekan sikit. Okey, dia dah masuk macam ni. Okey. Okey, dia dah masuk kan. Okey, dah masuk. Okey. Jangan lupa kita masukkan ni tadi. Okey, masukkan. Okey, masuk dia di longkang dia lah. Ni. Longkang yang ni. Longkang yang ni. Longkang yang ni. Okey. So kita masukkan. Okey. Okey, tu. Masukkan satu. Masukkan satu lagi. Dua. Okey. Masuk satu lagi di sana. Okey. 3. 1 2 3. Okey. Okey. Lepas tu kita masukkan ni yang tadi tu. Okey, jangan terbalik Yang ni di atas. Okey. Masuk je. Okey. 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 Macam ni. Okey. Right. Dan kita tekan je. Okey, masukkan pelan-pelan ni. Okey. Buat betul. Kita masuk sikit-sikit Masuk separuh-separuh. Okey. Okey, kita coba dia. Alright. Okey. Kita masuk betul fit. Okey. Okey. Okey, siap. Okey, itu spring dia. Okey. Ni nanti ni yang akan berpusing nanti. Dia akan pusing. Yang ni tengah ni akan pusing. Dia akan berpusing. Contoh pusing macam ni. Okey. Dia akan berpusing. Okey. Alright. Okey. So, yang ni nanti bila berpusing, ni pusing, benda ni akan main tau. Dia akan main kiri kanan. Dia akan main kat lekuk ni lah. Dia akan main kat lekuk ni. Okey. Okey, siap. Okey. Kita pasang dia. Right.
Okey, pasang sini dulu. Okey. Kalau kita tengok ni. Ni. Okey. Senang, kita pasang dulu. Pasang macam ni pun boleh. Okey. Pasang macam ni pun boleh. Okey. Ni. Pasang macam ni. Okey. Ataupun kita nak pasang ni dulu, kita letak pun boleh. Tak ada masalah lah. Okey, sama aja. Okey. Kita pasang macam ni. Okey. Dan kita masuk alur dia. Okey. Right. Okey. Okey. Okey, macam ni. Okey. Siap. Kita pasang ini. Okey. Ni. Jangan lupa kita celup dulu minyak hitam Okey. Kita celup minyak hitam. Okey, kita masukkan. Tengok alur dia. Okey, pastikan kita adjust dia punya ni. Yang ni. Dia punya ni dengan bawah ni dua ni. Supaya dia masuk dalam lekuk dua ni. Okey. Okey, adjust sikit. Okay. Sebab kita kena masukkan gigi dia tau. Kita masukkan gigi ni 1, 2, 3, 4 ni. Ni gigi ni. Gigi yang ni. Okey. 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 Sekejap, kita pusing sikit lagi. Sikit pusing. Alright. Okey, kita masukkan gigi dia. Okey. Right. Okey, kita dah masuk Okey. Kita masuk dalam ni. Dia ni dengan yang bawah ni. Okey, kita pusing yang bawah ni. Okey, ini gigi ni. Okey, kita dah masukkan gigi ni dengan gigi yang bawah ni. Gigi ni dengan gigi yang bawah ni. Ni. Nampak? Okey. Right. Okey. Dan kita masukkan ni. Okey. Ni. Okey. Masuk. Okey. Pastikan dah longkang dia ni. Masuk dalam longkang dia. Okey. Masuk dalam longkang dia. Okey. Macam tu. Okey. Masukkan dia punya. Okay, masukkan dia punya washer dia. Okey. Right. Macam ni. Okey. Dan kita masukkan nut dia. Okey. Nut dia. Okey. Masukkan nut dia. Kita pusing nut dia. Okey. Okay, right. Okey, masuk nut. Kita ambil kat dia tadi. Size 30 tadi. Okey. Dan ikat dia. Okey. Kita ikat dia. Okey. Okey. Pastikan dia ketat. Kita masukkan ni. Okey. Yang ni kita masukkan. Okey. Masukkan. Okey, tengok lubang untuk masuk skru dia. Okey. Masukkan dia punya besi ni tadi. Okey. Sini. Okey. Right. Masukkan besi dia. Okey. Kita masukkan skru tadi. Okey. Masukkan skru. Okey. Masukkan skru lagi satu. Okey. Skru ni tadi size 8 Okey, kita dah pasang 3 skru. Ikat tadi size 8. Okey. Tu kita nampak ni lekuk ni.
Ni dengan ni kita katok ke dalam sikit bagi dia ikat skru tu. Okey, macam tu. Okay, satu lagi macam ni. Okey, alright. Okey, sebelah lagi tak ada dah patah masa buka dia pun dah tak ada. Okey. Okey, sebelum kita pasang, okey, kita kikis dulu gasket-gasket lama ni, kikis kan, gosok orang kata pasir, baru kita boleh pasang casing dia. Okey. Okey, kita pasang gam. Right. Okey, gam silikon gam gasket okey. Okey, bila kita dah siap sapu gam, tunggu kering kejap. Okey, baru kita masukkan Okey, sapu gam. Okey. Okey. Okey, di bawah sana pun kita sapu gam ni sapu gam. Ini sapu gam. Okey. Alright. Alright. Okey. Dan kita pasang dia balik semula. Okey. Alright. Okey, kita katok sikit. Okey, right. Okey, kita masuk skru macam biasa. Okey, masuk skru macam biasa. Right. Okey. Okey, jangan lupa ikat skru macam biasa. Okey, ikat ni kita tak boleh ikat yang ni ketat dulu Tak boleh ikat ni ketat dulu. Kita kena seimbang. Ni sikit, ni sikit, ni sikit, ni sikit, ni sikit, sini sikit. Okey, tak boleh ikat dulu. Ikat sikit. Okey, baru boleh pasang baru boleh gam tu orang kata apa? Dia lekat sekata lah. Okey. Okey. Itu saja. Semoga bermanfaat untuk orang lain. Okey. Cara-cara kita untuk tukar clutch, auto clutch dengan set clutch dengan mangkuk dia. Okey. Okey. Semoga bermanfaat untuk orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.